Pernah terfikir tak macam mana Perang Dunia Pertama ni boleh berlaku? Dan betul ke Perang Dunia Pertama ni berlaku disebabkan satu tembakan? Sebenarnya ceritanya bermula dari satu tempat yang bernama Bosnia. Dulu Bosnia ni milik Empire Uthmaniyah. Tapi masa tu Uthmaniyah ni dah makin lemah. Tahun 1878, kuasa-kuasa besar Eropah buat satu mesyuarat penting, Kongres Berlin. Dalam mesyuarat tu, Bosnia ni diberi kepada Austria-Hungary. Tapi secara teknikalnya masih milik Uthmaniyah. Kiranya Austria ni hanya diberi hak untuk mentadbir. Tapi pada tahun 1908, Austria buat keputusan besar. Dia annex Bosnia. Maksudnya, Austria ambil Bosnia terus sebagai wilayah rasmi. Dengan tindakan tu, Austria langgar perjanjian Kongres Berlin 1878. Tapi pelik, tak ada kuasa besar lain yang bertindak. Kenapa? Sebab masa tu Rusia ni tengah sibuk dengan masalah dalaman, Uthmaniyah pun dah nazak, semua simpan kemarahan. Tak boleh nak buat apa. Tapi dalam diam, api dendam makin marak. Tambah lagi ramai orang Serbia tinggal kat Bosnia. Dan bagi mereka, tanah tu patut milik orang Slavik, bukan Austria. Ketegangan makin panas dan dari sinilah muncul satu kumpulan rahsia yang bakal ubah dunia, The Black Hand. Tapi siapa sebenarnya Black Hand? Dan macam mana satu tembakan ni boleh ubah sejarah dunia? Semua tu kita sambung dekat part 2. Part 2. Siapa sebenarnya Black Hand? Dan kenapa kumpulan ni dikatakan pencetus Perang Dunia Pertama? Jadi lepas Austria ni annex Bosnia pada tahun 1908, ramai orang Serbia ni naik angin. Ramai etnik Slavik duduk dekat Bosnia. Dan bagi mereka, wilayah tu tak patut jadi milik Austria. Tapi marah je tak cukup. Beberapa orang radikal dekat Serbia ambil keputusan. Kalau nak bebas, kita kena lawan. Tahun 1911, dekat Belgrade tertubuh satu organisasi rahsia. Unification or Death. Penyatuan atau mati. Tapi orang lebih kenal dia sebagai a Black Hand. Black Hand ni diasaskan oleh seorang kolonel dalam risikan tentera Serbia yang dikenali nama kod APIS. Yang buatkan kumpulan ni bahaya, ramai tentera dan kerajaan Serbia sebenarnya ahli Black Hand. Diorang ada kuasa, senjata dan rangkaian. Misi mereka ni jelas. Satukan semua wilayah Slavik dalam satu negara besar. Nak jadikan The Greater Serbia. Hapuskan pengaruh asing, terutama Austria dan Hungary. Cara mereka bukan buat rundingan, tapi pembunuhan politik, sabotaj dan operasi rahsia. Setiap ahli perlu bersumpah setia. Kalau gagal misi atau kena tangkap, kena minum pil sinada ataupun kena mati dari dibocorkan rahsia. Jadi tahun 1914, peluang datang. Archduke Franz Ferdinand, iaitu pewaris tata Austria, nak datang lawat Sarajevo. Black Hand ni terus hantar 7 enjin dengan bom, pistol dan pil bunuh diri. Tapi misi ni tak berjalan dengan lancar. Ada yang gagal, ada yang ditangkap. Tapi anehnya, Archduke tetap kehilangan nyawa. Jadi macam mana semua tu berlaku? Sambungannya dalam part 3. Part 3. Detik-detik pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Pada 28 Jun 1914, masa tu Archduke Franz Ferdinand datang ke Sarajevo, ibu negeri Bosnia. Archduke datang ke Sarajevo untuk lawatan rasmi. Tiba-tiba dari tepi jalan, seorang ahli kumpulan Black Hand baling alat letupan, iaitu bom ke arah kereta Archduke. Tapi bom tu lantun dari bumbung kereta jatuh ke belakang dan meletup kena dekat pegawai Austria. Archduke dan isteri selamat. Tapi pegawai Austria dalam kereta belakang cedera. Lepas tu Archduke ni terus ubah rancangan. Dia nak singgah hospital, nak melawat pegawai yang cedera tadi. Tapi pemandu dia salah jalan. Kereta tu berhenti depan sebuah kedai. Dan kebetulan dekat situ ada seorang lagi ahli Black Hand, Gavrilo Princip. Dia nampak Archduke ni depan mata tanpa bergawal rapat. Jadi Gavrilo Princip ni pun lepaskan 2 das tembakan dari jarak dekat. Archduke kena kat leher, Sophie kena kat perut. Dalam beberapa minit, dua-dua rebah dalam kereta. Dan tanpa mereka sedar, detik itulah yang menjadi pencetus Perang Dunia Pertama. Dan dalam part 4 nanti, apakah tindakan balas Austria terhadap Serbia? Dan macam mana ia mula tarik kuasa-kuasa besar dunia? Part 4. Selepas insiden 28 Jun 1914 tu, Austria-Hungary ni memang naik angin gila. Mereka terus tuduh Serbia ni dalang utama dalam rancangan nak hapuskan Archduke. Pada 23 Julai 1914, Austria hantar satu senarai ultimatum, iaitu 10 syarat keras yang Serbia kena ikut. Jadi antara syaratnya, Serbia ni kena bubarkan semua kumpulan anti-Rusia, buang pegawai anti-Rusia dan hentikan semua propaganda, dan yang paling berat, benarkan pegawai Austria masuk Serbia untuk jalankan siasatan sendiri. Ini Serbia terus kata tak boleh.
sebab dah campur tangan dalam urusan negara dia. Jadi untuk elak perang, Serbia kena setuju 9 dari 10 syarat. Tapi bagi Austria, kalau tak ikut semua, kira gagal. Austria pun cakap, kalau macam tu, kita perang. Sebenarnya perang ni patutnya kecil je antara Austria dengan Serbia. Tapi peliknya dalam masa beberapa hari, negara-negara lain pun mula masuk campur. Jadi apa yang buat perang kecil ni jadi perang yang lebih besar? Sambungannya di part 5. Titik mula Perang Dunia Pertama. Part 5. Dari perang kecil jadi perang dunia besar. Jadi pada 26 Julai 1914, Austria-Hungary rasmi isytihar perang dengan Serbia. Sepatutnya perang ni kecil je antara dua negara terlibat. Tapi Rusia ni geng rapat dengan Serbia sebab sama bangsa Slavik. Tak nak tengok Serbia ni kena belasah seorang-seorang. Dia nak bela Serbia. Jadi pada 29 Julai 1914, Rusia pun mula mobilisasi tentera untuk lindungi Serbia dari Austria. Masalahnya bila Rusia gerak askar, Jerman geng rapat Austria ni anggap itu ancaman. Jadi pada 1 Ogos 1914, Jerman isytihar perang dengan Rusia sebab nak bela Austria. Tak cukup dengan tu, 3 Ogos, Jerman pula isytihar perang dengan Perancis, geng Rusia. Lepas tu Jerman masuk Belgium untuk serang Perancis dari tepi. United Kingdom pun marah sebab Belgium tu negara neutral. Jadi pada 4 Ogos 1914, UK pun isytihar perang dengan Jerman. Dalam masa tak sampai 2 minggu, hampir seluruh Eropah terbakar. Dan inilah titik mula Perang Dunia Pertama. Bayangkan semua ni bermula daripada satu lawatan rasmi, 12 tembakan dekat Sarajevo. Dari kisah peribadi jadi perang yang merenggut jutaan nyawa.